InsyaAllah kerajaan negeri sentiasa menyokong program yang mampu memperkasakan sektor pelancongan melalui pendekatan yang lebih kreatif, lestari dan memberi manfaat kepada rakyat. Kepada anak-anak yang mengambil bahagian pada hari ini, saya berharap agar anak-anak nanti pulang dengan membawa sesuatu yang lebih besar daripada hadiah yang mungkin dimenangi. Bawalah pulang ilmu, pengalaman, semangat ingin tahu dan rasa bangga kepada sejarah negeri sendiri. Saya juga berharap agar anak-anak memanfaatkan peluang ini dengan belajar bekerjasama, menghormati lawan, berdisiplin, menjaga keselamatan dan juga menunjukkan akhlak yang baik sepanjang program ini berlangsung. Ingatlah bahawa kemenangan yang sebenar bukan hanya apabila menjadi juara pertandingan, tetapi apabila pulang sebagai insan yang lebih berilmu dan lebih berkeyakinan. Teruskan!